Aduh, mana pula lah benda ni pun. Ni bukan. Duh, due dah dekat tapi tak siap lagi bendanya. Macam mana Hmm. Ish, doktor cek apa ni? Benda atas ni. Assalamualaikum. Lagi 2 hari. Mana sempat 2 hari nak siapkan benda ni? Tak apalah. Tadi aku pergi jabit. Aku tengok batu pasal ada orang kentut kat belakang aku. Apa? Mesti busuk kan? Apa benda lah dia. Kau nampak pen aku tak atas ni? Ni lah macam mana. Zai, kau rasa ni? Nah, Macam serabut dengan ni. Kau macam tak elok je dengan ni. Kenapa? Kan kita kan due date kita, assignment kita kan lagi 2 hari. Aku Kenapa? tak buat satu lagi masalahnya assignment Lah, aku. apa pasal kau tak buat? Kau rasa kan? Kalau aku bagi cara lain boleh ke bagi ke doktor? Cara apa tu? Kalau duit kopi aku tak setuju. Mana boleh duit kopi Zai? Kau pun tahu. Benda tu salah. Takkan nilai diri kau seatas keping duit kertas. Kita ada maruah Zai sebagai seorang pelajar. Betul? Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your Siapa phone. pula? Why you no pick up your phone, yo? Hello. Aku tahu kau ada masalah dengan Simon. Aku ada satu cara. Cara dia senang je. Cuba kau bagi hadiah kat Dr. Khalid. Jangan risau, kita je tahu. Aku pernah cuba and aku dapat dekan. So, aku rasa boleh je kot kalau kau nak try. Cubalah. Assalamualaikum doktor. Salam je. Zai, kenapa tu? Saya sebenarnya ada hadiah sikit nak bagi dekat doktor. Apa ni Uzai? Sebenarnya assignment saya belum siap lagi doktor. Oh, faham. Uzai, bukan ni cara ni Uzai. Ini dah langgar nilai PJ Uzai. Ni dah kira rasuah Uzai. Kau tahu tak? Saya tahu doktor. Tak apa, saya bagi awak masa lagi Uzai. Bukan ni cara ni Uzai. Ni dah langgar nilai PJ Uzai. Dan ni kita kena nilai PJ. Ni dah kira rasuah Uzai. Awak faham tak? Faham betul. Okay, awak dah boleh keluar. Integriti tak dijual dalam sampul. Ia bermuda dalam hati. Aku pilih untuk lulus dengan maruah, bukan dengan duit kopi. Bagi saya video ni amat ringkas dan padat dalam menunjukkan apa yang kita patut faham tentang duit kopi. Jadi sebagai pelajar, jangan kita mengamalkan duit kopi dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam menjalankan tugas penting kita seperti assignment, kerana terdapat banyak kesan buruk yang akan berlaku kepada pelajar apabila mengamalkan duit kopi. Bagi saya, kita sebagai seorang pelajar, kita mestilah berintegriti. Sifat integriti ni kena pupuk daripada zaman sekolah ataupun zaman kita remaja, supaya kita bila kita keluar nanti bekerja, kita tak terlibat dalam orang kata macam isu-isu duit kopi ataupun pecah amanah dan sebagainya. Jadi daripada video yang saya tengok ni, saya boleh mendapatkan reaksi yang cepat dan faham kepada video ni. Okey, itu sahaja. Terima kasih.